Hari ini kita bukan sekadar meraihkan integriti dan inovasi, tetapi menyatukan dua kekuatan besar, iaitu nilai dan juga idea. Saya pasti setiap seorang daripada kita mempunyai nilai hidup dan juga sangat kreatif dengan idea. Jadi curahkanlah kepada kementerian. Jadi bila kedua-duanya bergabung, lahirlah perkhidmatan yang bukan hanya cekap di mata sistem, tetapi juga mulia di mata rakyat. Jika integriti adalah kompas kita, maka inovasi adalah enjin yang menggerakkan haluan baharu. Integriti pandu arah, inovasi gerak langkah.